Ramai tak tahu, santan buat tekstur aiskrim lagi smooth, lagi sedap. Cara membuatnya semudah ABC. Dalam periuk, satukan 2 liter santan, 8 sudu besar gula, 160 ml susu pekat. Tujuannya untuk bagi rasa manis berlemak, pekat dan aiskrim lebih gebu. 2 sudu kecil garam untuk seimbangkan rasa. 4 sudu besar tepung jagung yang telah dibancuh dengan setengah cawan air. Sebelum masak, kacau bahan-bahan ni hingga rata. Bancuhan sudah rata, hidupkan api dan masak atas api perlahan. Kacau berterusan sampai adunan mula panas dan beruap. Tak perlu masak hingga mendidih nanti santan pecah minyak. Bancuhan sudah naik wap, kacau lagi sekejap. Masukkan pula pekatan keladi, kacau lagi hingga tercampur sebati. Tutup api dan biarkan hingga sejuk. Selepas dah sejuk, isikan ke dalam plastik aiskrim dan ikat macam biasa. Habis ikat, simpan dalam peti ais hingga set. Siap. Serius sedap. Cuba tahu.